bagaimana salat yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita pergi seterusnya kepada rukun-rukun salat, kita kena tahu dulu. Kita kena faham dulu rukun-rukun salat ni ada berapa. Salat ni kerana dia ibadah yang paling utama sekali, dia ada rukun-rukun, ada asas-asas binaan salat. Macam bangunan ni, surau kita ni, masjid kita ni, ada asas-asas binaan, rukun-rukun binaan dia ni. Dia kena ada lantai, kena ada bumbung, kena ada dinding, kena ada tiang, baru dapat dijadikan tempat ataupun dinamakan sebagai masjid kita. Kalau ada bumbung saja, dinding tak ada, tiang pun tak ada, tak nama surau masjid juga, runtuhlah dia. Ada tapak, ada tiang, dinding tak ada, bumbung tak ada, nak jadikan tempat solat pun tak sempurna juga, kerana bila panas, bila hujan tak dapat laksanakan di tempat ini. Maka bila nak bagi sempurna sesuatu binaan, dia kena ada rukun-rukun asas dia yang mesti lengkap. Begitulah juga dengan salat. Dia ada rukun-rukun yang mesti sempurna, cukup, barulah dia sempurna. Baik. Jadi seperti mana yang telah kita tahu, kita fahami rukun salat kita, semua orang tahu. Bila ditanya berapa rukun salat, ni anak cucu-cucu kita yang di tadika, di pra, di sekolah rendah pun tahu ni, boleh jawab. Rukun salat berapa? 13. Ada 13. Ada pendapat yang lain kata 14, ada 15 sampai 18, 17, 18, 19, macam-macam. Baik, ini pandangan kita, mazhab kita Syafi'i. Rukun salat 13, termasuk sekali tama'ninah. Tama'ninah tu apa dia? Berdiam sebentar, berhenti sebentar. Ketika mana? Ketika rokok contoh. Allahu Akbar, berhenti sebentar. Tama'ninah tu. Berhenti sekejap. Yang tak ada tama'ninah macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada tama'ninah. Yang tu kita tengok nanti. Betul ke buat macam tu? Sah ke solat macam tu? Nanti datang bulan puasa, nanti lagi 2 bulan setengah. Datang masuk bulan Ramadan, nanti adalah timbul video-video yang semayang macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Jadi kita nak tengok betul ke macam tu? Sah ke tidak? Diterima Allah Subhanahu Wa Taala ke tidak? Baik. Jadi kita kira dulu rukun-rukun salat satu persatu. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri lurus ataupun berdiri betul. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Yang ke-10, duduk bagi membaca tahiyat akhir. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Yang ke-12, memberi salam. Dan yang ke-13, agak apa tuan-tuan? 13 kita ni. Yang ke-13 apa dia? 13, tertib, ikut susunan. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Baik. Malam ni ibu-ibu, kita bagi fokus, bagi tumpuan, kita nak sebut 3 aja. Iaitu niat, takbiratul ihram, berdiri lurus. 3 ni je. Lepas tu, insya-Allah pada pertemuan akan datang, mungkinlah 2 minggu lagi ke, 3 minggu lagi ke, sebulan sekali ke, kita datang nanti, sambung lagi pula. Jadi insya-Allah malam ni kita tengok 3 perkara. Yang pertama kita nak fokus niat,
takbiratul ihram, dan juga berdiri betul, berdiri lurus. Tiga-tiga ni gabung sekali. Tiga ni dia sekali. Pasal masa kita berdiri nak akad takbir tu, nak niat itu, kena berdiri, kena akad takbir. Dalam tu ada niat. Tiga-tiga kita gabung sekali. Baik.